Sofyan bin Ghazali, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Cikgu Abdul Wahab bin Abdul Rasif, Guru Penolong Kanan barisan guru-guru dan seterusnya murid-murid yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih dan selamat datang diucapkan ke program Watika Pelatihan Pemimpin Muda. Pemimpin muda, ingatlah tanggungjawabnya adalah adik-adik. Sandangi, jika adik-adik bawa dengan baik, baiklah jadi. Jika bawa Watika Pelatihan Pemimpin Muda Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih atas ucapan rasmi itu tadi. Ikram pemimpin muda, angkat tangan. Bahwasanya kami, barisan pemimpin muda SMP Sultan Abdul Jalil, dengan penuh kesedaran dan rasa tanggungjawab berikrar, akan sentiasa mematuhi peraturan sekolah dan undang-undang negara, akan menjalankan tugas dengan jujur, amanah dan dedikasi demi menjaga nama baik sekolah dan agama, akan menjadi contoh dan teladan yang baik kepada rakan-rakan, akan membantu guru-guru dalam meningkatkan disiplin dan keharmonian sekolah. Kami akan berusaha untuk menjadi pemimpin yang adil, bijaksana dan bertanggungjawab dalam semua tindakan kami. Kami akan bekerjasama dengan semua pihak demi memajukan sekolah dan menjaga nama baik kebajikan rakan-rakan pelajar. Dengan lafaz ini, kami berjanji akan melaksanakan amanah yang diberikan dengan sebaik mungkin demi kejayaan diri, sekolah, agama, bangsa dan negara. Hidup berbakti, turun tangan. Hadirin dipersilakan dulu.